tanya soalan-soalan macam tu. Kita kena tahu semua tu untuk pastikan kita tak kena scam, untuk pastikan kita cuba first time insya-Allah berjaya. Kita nak pastikan kita buat dekat syarikat yang berbaloi. Pernah nampak tak logo Helang ni? Pernah tengok Forever Living Product? Jangan tertukar dengan Forever Young ataupun Young Living. Tak sama, ya. Yang Kak Win tengah ceritakan ini adalah Forever Living Products, yang mana syarikatnya sangat-sangat kukuh. Alhamdulillah, ownernya tersenarai dalam senarai orang ke-386 terkaya di dunia menurut magazine Forbes. Kan? Jadi bermaksud founder dah sedia kaya sebab dah memiliki rangkaian perniagaan yang banyak dah. Kan, lebih 11 industri dia dah control dah. Jadi syarikat Forever Living Product ni ditubuhkan bukan untuk tambah kekayaan owner, tapi untuk bagi lebih keuntungan pada anda. Okey? Right, yang kedua, produk syarikat Business Forever Living Product ini sangat-sangat besar. Besar macam mana? Berada di lebih 165 negara di dunia, termasuk 40 buah negara Islam. Dan Alhamdulillah, Palestin pun kita ada cawangan, dan Palestin adalah top ke-8 okay, yang menggunakan produk Forever ni. Bermaksud dah ramai sahabat-sahabat kita kat Palestin sana yang dapat manfaat, dah kaya raya dengan Business Forever ni. Jadi bila kita semua dah kaya, bolehlah pula sekarang kita nak bantu pula sahabat-sahabat rakan-rakan dekat sana, kan? Dan Alhamdulillah, Forever ni dah berada di 168 negara. Walaupun kita berniaga kat Malaysia saja, tapi korang boleh buka cawangan di 168 negara tanpa kos tambahan. Berniaga kat dalam negara saja, tapi boleh dapat dividen dalam US dollar daripada sales Forever di 160 negara. Syok ke syok sangat. Yang ini Kak Win tak boleh break. Sebab Kak Win duduk dekat bank, financial keuangan memanglah Kak Win punya fokus utama. Biasanya, syarikat akan bayar keuntungan ataupun dividen daripada profit. Lepas dah tolak kos, dah tolak macam-macam, baru bayar dividen. Tapi syarikat Forever ni punyalah besar, punyalah kukuh, punyalah stabil. Dia bayar dividen pada korang yang layak daripada sales, daripada jualan. Belum tolak untung lagi, dia dah bayar dividen dulu. Gila kan? Korang pernah jumpa syarikat yang lebih stabil daripada ini? Maka sebab itulah Kak Win pilih untuk berjuang dekat dalam Business Forever ni. Kak Win tak nak pening-pening kepala jadi founder. Sebab dekat Business Forever ni boleh dapat untung lebih daripada founder. Okay? Alright. Dan Business Forever Living Product ni sangat-sangat lama. Dah lebih 40 tahun di pasaran dunia. Dah 47 tahun di pasaran dunia. Okay? Dah sangat-sangat lama. Ada orang kata, oh syarikat yang dah lama tak glamour Kak Win. Minta maaf lah, saya nak cari syarikat yang fresh dan baru. Hello? Kak Win tengah cakap dengan korang lah ni. Kan, kalau syarikat tu baru, takut korang jadi bahan uji kaji nanti. Jadi tikus makmal. Korang tengah syok-syok berniaga, 3 tahun kemudian, syarikat dah lingkup, dah hilang. Dia tukar business plan, tukar itu, tukar ini, kan. Jadi korang pun dah tak jumpa dah syarikat tu kat mana. Itu yang kena lompat business lain tu. Jadi kita nak berniaga dengan syarikat yang betul-betul stabil. Syarikat yang dah melalui 3 fasa krisis. Financial crisis, economic crisis, pandemic crisis. Tapi Alhamdulillah, syarikat Forever Living Product masih kukuh memberi bonus tertinggi pada ahli-ahlinya. Syarikat macam gitulah yang kita nak bergantung harap. Tak pandai tak apa, tak reti tak apa, tapi kena bijak sikit. Kita kena bijak leveragekan syarikat yang sangat kukuh supaya kita boleh dapat bonus yang besar daripada syarikat itu. Boleh? Okay. Dan Alhamdulillah, Forever Living Product sangat-sangat stabil kerana sales chartnya sentiasa menaik. Ini penting ya, kita nak berniaga di syarikat yang kukuh, syarikat yang salesnya menaik, bukan yang turun naik tak stabil. Takut nanti kita yang turun-turun tak naik-naik. Penting kita kena tahu kenapa Kak Win nak bawa korang berniaga di Business Forever Living Product. Okay, kenapa Kak Win tak ajar korang, okay, now kita nak kaya kan, kita jadi founder. Kak Win tak nak ajar macam tu sebab kalau nak jadi founder, berapa ramai orang yang ada 50,000 modal? Berapa ramai orang yang ada 100,000 modal untuk dijadikan modal perniagaan sebagai founder? Korang semua kan poket kering tadi, betul? Hutang banyak, tak bayar lagi, komitmen banyak Kak Win. Kak Win ni biar betul nak ada 50,000 untuk buka bisnes sendiri pula. Mengarut. Jadi Kak Win panggil korang untuk leveragekan syarikat sedia ada yang dah sah-sah stabil dan selamat lebih 47 tahun untuk korang leveragekan syarikat itu, korek hasil daripada syarikat tu.
Pijak sikit. Ha, kan? Jadi tak payahlah nak keluarkan modal banyak-banyak. Boleh? Ni ramai orang tanya dengan Kak Win, oh kenapa Kak Win pilih bisnes ini untuk bantu saya? Sebab itulah dia. Kalau Kak Win suruh korang buka syarikat sendiri, berapa ramai orang yang ada modal sebanyak itu untuk jadi founder. Kan? Jadi kita tak ada modal tak apa, kita kena pandai leverage. Syarikat yang betul stabil, produk yang betul-betul selamat supaya bisnes boleh datangkan hasil yang berterusan pada korang. Boleh? Okay, alright.